الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا كريم. أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Jadi pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pertemuan petang ini alhamdulillah kita berada pada petang 29 Safar 1448 Hijrah. Malam ni masuk 1 Rabiul Awal. Alhamdulillah. Bermakna kalau umur kita panjang, kita duduk dalam bulan Rabiul Awal. Lagi panjang umur kita, kita duduk dalam hari yang ke-12 Rabiul Awal. Moga-moga bulan baru yang akan masuk nanti ni akan membawa satu makna dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah, hari ini kita akan usahakan untuk khatam salah satu daripada kitab berkaitan dengan hukum hakam darah haid, nifas dan istihadah. Dan penamat bagi bulan ni ialah kita selesai khatam satu kitab. Bila masuk bulan Rabiul Awal, maka bermulalah episod pengajian kitab-kitab kita yang baru. Dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita lah untuk kita kekal istiqamah berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah untuk pertemuan pada petang ni kita akan terus kepada perbahasan berkaitan dengan mustahadah pada nifas. Mustahadah pada nifas. Jadi perkara yang berkait rapat dengan mustahadah pada nifas ni, dia hampir sama dengan mustahadah pada haid. Cuma bezanya sedikit sahaja. Jadi kita ni kalau mengaji bab haid, nifas dan istihadah ni, perkara yang paling penting ialah kita kena tahu kaedah. Kita kena tahu formula. Kaedah formula tu kita kena tahu. Barulah kita dapat adaptasikan apa yang ada dalam kitab dengan apa yang relate dalam pemikiran kita. Jadi perkara ini memerlukan kesungguhan dan memerlukan kepada kecerdikan dan kecerdasan akal. Bukan bermakna dia tu mengaji agama, aliran agama, dia boleh adapt dengan benda ni. Tak mesti. Tapi orang yang ada basic, yang ada keinginan, kesungguhan, dia suka kepada benda yang dia ambil, maka insya-Allah cepat dia nak hadap. Saya orang bagi makan genuk. Saya tanya, genuk ni rasa macam mana? Macam betai, dia kata. Genuk rasa macam betai. Kira rasa. Jadi saya tak suka kan genuk. Genuk saya tak suka, petai saya suka. Jadi dia bagi genuk untuk saya makan. Saya pun tokok satu. Tokok satu sekerat. Lepas tu saya buang nasi sikit dalam mulut. Saya kata, saya tak lepas pi lah, saya kata. Tapi boleh makan, cuma dia tak lepas pi. Lepas tu dia kata, Ustaz cuba cicah dengan ni lah, sambal belacan. Saya cicah dengan sambal belacan, saya makan dengan nasi. Saya kata boleh pi. Maknanya terkadang untuk minat sesuatu, untuk kita suka kepada sesuatu, dia kena ada rencah. Dia kena ada sesuatu metod yang kalau kita mengaji tu, dia jadi kita minat dengan benda tu. Tak. Macam kita mengaji ilmu berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Pertama-tamanya dia kena ada minat. Tapi kalau ilmu tu susah, macam mana nak hadir minat? Ilmu tu susah, macam mana nak hadir minat? Minta maaf saya lah. Dia penting kepada orang yang menyalurkan maklumat kepada kita sampai kita jadi minat nak mengaji ilmu tu. Itu penting lah. Bukan bermakna saya di antara orang yang reti mengajar, tidak. Tetapi mungkin muzakarah kita dalam pengajian kitab macam ni lebih dekat untuk kita saling faham memaham. Saya pernah mengaji dengan orang yang agak sedikit tegah dalam mengaji ni. Saya jadi takut nak tanya. Jadi bila kita takut nak bertanya, kita hanya sekadar dapat tapi kita tak boleh nak adapt. Pasal kita tak tahu formula dia. Tapi kalau kita mengaji dengan orang yang mudah kita nak bertanya, mudah kita nak berhubung, mudah kita nak soal. Jadi benda tu lebih orang kata apa? Lebih mudah lah untuk kita adapt dengan ilmu tu. Sebab tu saya terpaksa buang karakter saya yang asalnya dulu bukan macam ni. Karakter saya di Mesir bukan macam ni sebenarnya. Maksudnya sebelum saya terlibat dengan ilmu mengajar orang perempuan ni, bukan karakter saya macam ni. Jadi orang agak sedikit takut. Orang bahasa kita apa? Kelici. Dia jadi macam kalau dia nak tengok kita ni macam tak apa. Orang faham tak? Faham.
Orang yang takut nak tanya. Jadi bila kita terlibat dalam ilmu haid nifas dan istihadah, saya terpaksa ubah saya punya karakter. Jadi dah ubah, tak nak kembali macam dulu balik. Saya tahu tak reti pula nak ambil macam dulu. Dia kena jadi lagu ni. Jadi mungkin ini antara salah satu daripada hikmah lah kita belajar ilmu ni. Jadi bukan bermakna ia menjadi laluan mudah untuk kita berhubungan, tapi menjadi salah satu daripada wasilah untuk kita terus belajar dengan ilmu yang asalnya kita tak reti dan tak minat, akhirnya kita jadi minat. Nampak? Jadi yang minat ni adalah orang yang terpilih duduk dalam majlis ni. Hak ni, duduk ada sekarang ni, duduk dalam live. Hak ni di antara orang yang Tuhan kurniakan minat untuk mengaji. Mengaji apa? Haid, nifas dan istihadah. Ni ilmu fardu kifayah ke fardu ain? Fardu ain, dia bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah hang ngaji, aku tak payah ngaji apa. Tapi ni fardu ain sebab semua orang kena. Kalau fardu kifayah, cukup hak dalam ni saja mengaji, hak lain tak mengaji tak apa. Kau hak dalam ni saja haid, orang lain tak ada haid. Tak ada. Semua orang ada haid, maka ilmu ni ilmu fardu ain. Dia bukan fardu kifayah. Cuma kita kena mengaji juga, moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Dan saya yakin dan pasti, nanti habis kitab ni baru kita akan merasa lega. Lega tu bukan lega lepas tu boleh mengajar, tidak. Maksud lega di sini ialah kita rasa puas hati. Dulu ni kita nak hadap ilmu ni, kita nak hadam ilmu ni, cukup payah. Akhirnya bila kita dah boleh sikit je, kita dah mula berminat. Memang betul pepatah kata lagi kita mengaji, lagi kita tak tahu, tu betul dah. Benda hak kita tak tahu itulah Tuhan waris kat kita tu sebenarnya. Hak kita tak tahu tu Tuhan waris kat kita. Kan? Apa? Hadis sebelum ni saya baca benda sangkut tu. Bukan. Apa dia? Apa dah? Kalau kita beramal dengan sesuatu yang kita tahu, maka Allah Ta'ala wariskan kepada kita sesuatu yang kita tak tahu. Nampak? Allah Ta'ala yang bagi kita sesuatu yang tak tahu. Tu nak dalil kata Allah Ta'ala nak bagi faham kepada kita. Jadi Alhamdulillah. Dengan sebab hak kita tak tahu tu bukan bermakna kita terus tak tahu. Faham tak? Aku tak tahu apa ada ilmu ni. Jadi kita dapat tu makna kita dapat sesuatu yang kita tak pernah tahu. Jadi dapatan kita tu hasil daripada kesungguhan kita mengaji. Baik. Ini mungkin semangat yang tak berkobar-kobar pun. Tapi sekurang-kurangnya adalah sedikit pasal minat lepas ni untuk sambung mengaji. Lah kita baru habis diploma. Nanti nak ambil ijazah pula. Ni baru CJ. Oh. Baru CJ tadika. Ni baru CJ rupanya, ni baru SPM tak bayar ni. Tadika, tak apalah. Nanti kita akan ambil lah satu-satu. Dulu kalau kami sekolah agama dia ada 5 periksa. Bermula daripada tingkatan 2 sampai tingkatan 6. Tingkatan 2 kami ada periksa SMRA, Sekolah CJ Menengah Rendah Agama. Tingkatan 3 dia ada PMR. Tingkatan 4 dia ada Bukan. SMRA, CJ Menengah Rendah Agama. PMR. Apa tingkatan 4? Semera tingkatan 2. Jadi tingkatan 4 ada periksa, tingkatan 5 SPN, tingkatan 6 STAM. Jadi maknanya lah UPSR pun tak ambil lagi ni. Ni baru CJ baru lepas pasti ya orang tak. Lepas tadika. Jadi tak apalah khair. Jadi insya-Allah kita sambung kepada perbahasan berkaitan dengan mustahadah pada nifas yang keempat. Mu'tadah ghairu mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang keempat, al-mu'tadah ghairu mumayyizah. Jadi mu'tadah seperti mana kita sedia maklum tahu dah, ialah wanita yang pernah mengalami nifas. Manakala ghairu mumayyizah ialah wanita yang melihat darah keluar cuma dengan satu sifat atau hilang syarat tamyiz, iaitu darah kuat melebihi 60 hari. Jadi saya nak memperbetulkan kembali mungkin kesalahan awal, kemudian diperbetulkan cuma tidak disedari pembetulan dia. Jadi tamyiz pada masalah mustahadah pada nifas tu dia hanya ada satu saja. Dia hanya ada satu. Satu tu dengan makna darah kuat melebihi 60 hari. Nampak? Hilang syarat tamyiz iaitu darah kuat melebihi 60 hari. Makna dia darah kuat tak boleh lebih 60 hari. Darah kuat tak boleh lebih 60 hari. Contoh darah kuat
darah hitam keluar sampai 58, darah merah keluar daripada 59 sampai 63. Jadi yang kuat itu nifas, yang lemah itu istihadah. Jadi dia dapat beza. Jadi cerita kalau dapat beza tu jadi mumayyizah. Kalau ghair mumayyizah dia tak dapat beza. Bila dia tak dapat beza maka hilang syarat tamyiz. Sama ada ghair mumayyizah itu hilang salah satu daripada sifat. Dia tak sebut warna no, dia sebut sifat. Pasal apa? Sifat dia ada sifat pada warna, sifat pada bau dan sifat pada kelikatan. Tekstur dia. Kalau sifat pada warna dia tak dapat beza hitam dan merah. Hitam saja. Ada warna hitam semua. Tapi dia dapat beza dengan bau. 1 sampai 53 bau dia kuat. 54 sampai 67 bau tak ada. Tapi still warna hitam. Maka dia tak dapat beza pada warna. Tak menafikan dia terus jadi ghairul mumayyizah. Tidak juga. Tapi dia dapat beza dengan bau. Yang ketiga, dapat beza dengan kelikatan. Likat. Kita tak minta pegang. Tak mustahil akan pegang. Tak tahulah kot benda tu dia dapat dikenal pasti dengan sekadar jatuh daripada pek kita tu ke? Atau bentuk dia bagaimana saya tak pastilah. Darah tu. Jadi kalau dapat beza dengan kelikatan pun sudah memadai. Nampak? Jadi ghairul mumayyizah, dia kata yang pertamanya, wanita yang melihat darah keluar cuma dengan satu sifat. Bila sebut satu sifat, dia warna hitam saja. Bau sama saja. Likat pun sama saja. Tu kalau bahasa dia gitulah. Jadi dengan satu sifat atau hilang syarat tamyiz. Apa tu syarat tamyiz? Bagi masalah mustahadah pada nifas, mesti darah kuat itu tak lebih daripada 60 hari. Kalau lebih 60 hari, maka dia jadi orang yang ghairu mumayyizah. Selesai. Ibu-ibu belakang faham tak? Tak apa, telan dulu. Kan? Orang suruh makan pun makan je. Kan? Makan dulu. Sedap tak sedap kita belakang. Hukumnya dikembalikan kepada adat nifasnya. Kembali kepada adat nifas. Maknanya kembali kepada anak pertama. Sama ada lahir anak pertama kemudian beradat dengan adat nifas ataupun gugur kali yang pertama kemudian lahir kali yang kedua. Kali kedua ni kali pertama gugur, darah yang keluar jadi darah nifas. Berapa hari adat, berapa hari nifas dia tu, maka kembali kepada adat pada, maka anak kelahiran pertama kira adat masa gugur kali pertama tu. Anak kelahiran pertama kira adat masa gugur masa gugur yang pertama tu. Kalau gugur kali yang kedua, kali pertama gugur nifas dia 40 hari. Kali kedua gugur nifas dia 36 hari. Ambil yang nifas 36 hari. Hari yang kali yang ketiga dia tak gugur tapi bersalin. Anak sihat. Alhamdulillah. Cuma kembali kepada adat anak gugur yang kedua. Faham tak? Jadi macam itulah rentetan kembali yang belakang. Ustaz, ya. Kalau laki lain kira. Dia kahwin dengan suami pertama, dapat anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Laki meninggal ataupun cerai. Kahwin dengan laki nombor 2. Nak kira nombor 1 lah. Nak kira anak hak lahir tu, anak hak lahir nanti ni, nak kira adat tu jadi adat nombor 1 balik ke, adat tu patah balik pada anak nombor 3 belakang. Patah balik faham tak isu dah? Bukan bermakna kahwin dengan suami nombor 2, jadi adat jadi nombor 1 balik. Bukan gitu. Dia nak bagi macam dia nak darah. Balik dah 3 lah, kira 4 lah. Jadi hak 4 kembali kepada adat anak nombor 3. Ustaz, ya. Kalau saya tak main nifas tak? Tazah, jangan. Kalau tak main nifas. Anak nombor 3 tak ada nifas. Lepas bersalin, tak ada nifas. Okey, anak nombor 1 ada nifas, anak nombor 2 ada nifas, anak nombor 3 tak ada nifas, anak nombor 4 masalah mustahadah pada nifas. Jadi nak kembali kepada adat sebelum dia. Hak nombor 3 tak ada nifas. Nak kira apa nak?
Kah? Ustazah macam mana? Ustazah. Ustazah Fazilah. Kah? Saya malu mengajak. Kah? Macam mana? Alah, kalau kembali adat nifas lah. Betul lah. Hak nombor 2 tak, nombor 3 tak ada nifas. Nombor 2 ada nifas. Jadi kembali kepada hak nombor 2. Hak tu jawapan dia. Jadi kalau anak ketiga tak lahir anak tapi tak ada nifas, maka nifas tu kembali kepada anak nombor 2. Macam sebelumnya, siapa tanya saya dalam handset WhatsApp ataupun tanya berdepan. Dia kata last period dia, last nifas dia, last period dia tu masa dia 3 4. Lepas tu lah umur dia 28 tahun. Salin. Salin lah. Ya, salin. Dia mu'tadah mumayyizah. Bukan. Bukan isu salin. Jadi bila umur 28, dia kena masalah mustahadah pada haid. Jadi berlalu tempoh haid dia tu, hak darjah 3 tu, lah dia period 3 4, kemudian umur 28 keluar darah. Darah tu jadi istihadah pula pada dia. Ustaz, ya. Kalau kata mustahadah pada haid, nak kembali kepada adat mustahadah mu'tadah ghairu mumayyizah. Saya nak kembali kepada adat saya hak 3 4 dulu ke? Itulah persoalan dia. Tapi saya duk ingat, adakah saya masih dalam kategori mustahadah ghairu mumayyizah? Yalah, adakah bila kita tak ingat adat kita hak 3 4 tu, macam mana saya nak kembali kepada hukum hak 3 4 tu? Agak-agak lah. Nak agak pun tak arti lah. 3 4 tu. 3 4, meja sebelah apa? Mana nak ingat? Meja sebelah siapa pun tak ingat dah. Duduk meja sebelah siapa pun kita tak ingat dah. Guru kelas kita pun kita tak ingat dah. Nak ingat haid, benda hak jenis pakai buang gitu. Nak kira-kira lala tu ya. Baik, jadi macam mana? Dia bukan duduk dalam masalah mu'tadah, tapi dia duduk pada masalah ke-5, ke-6, ke-7 nanti ni. Nampak tak? Baik, terus. Dikembalikan pada adat nifasnya dan adat sucinya daripada haid. Ingat, adat nifas dan adat suci daripada haid. Adat nifas. Adat suci kembali kepada haid. Kemudian berlaku haid mengikut adat haidnya jika dia seorang mu'tadah dalam haid. Jika dia belum mengalami haid, maka dia seorang mubtada'ah dalam haid. Payah. Kan? Payah. Okey, jadi tengok hukum dia. Dia ada 4 perkara. Dia ada 3 je sebenarnya. Dia ada 3. Tapi dalam 3 hukum dia ada pecahan 2. Jadi kalau kita nak buat pecahan dia macam mana? Kita dah buat dah sebelum ni. Cuba kita nak kembali, remind balik. Okey, dia mu'tadah ghairu mumayyizah. Dia ada 2. Maksudnya hukum dia. Hukum kembali kepada adat. Hukum kembali kepada adat. Bila nak kembali kepada adat, kita kena tengok pula. Dia ada terpecah kepada 2. Yang pertamanya, bila kembali kepada adat, ada apa? Adat nifas. Adat nifas sebelum. Yang kedua, adat suci haid. Sebelum. Yang ketiga, adat haid sebelum.
Suci bukan suci nifas nah. Suci haid. Okey, satu. Yang kedua, sama juga. Adat nifas sebelum adat suci. Bukan. Adat nifas sebelum, dan yang keduanya kembali kepada mubtada'ah pada haid. Saya nak duduk taman mana ni? Duduk tang ni. Kembali kepada mubtada'ah pada haid. Baik. Jadi macam mana kita nak faham dia? Kita tengok contoh dulu. Ini adalah beberapa contoh untuk menjelaskan hukum tersebut. Contoh yang pertama, al-mithalul awal. Seorang wanita mempunyai adat nifas selama 40 hari. Seorang wanita mempunyai adat nifas selama 40 hari. Dan adat haidnya selama 6 hari. Selepas bersalin, dia melihat darah merah selama 80 hari. Darah merah maka dihukumkan ghairu maizah. Pasal dia keluar dengan satu sifat ya. Maka hukumnya ialah dia seorang wanita mustahadah, mu'tadah, ghairu maizah. Oleh itu, kita kembalikan kepada adat nifasnya selama 40 hari. Hak ni mudah tau. Satgi dia susah tu tam mu'tadah, ghairu maizah tu susah. Jadi macam mana contoh dia? Jadi dia kata, kes yang pertama, nifas dia merah selama 80 hari. Adat nifas sebelum 40 hari. So, adat haid sebelum 60 hari. 6 harian. Jadi kebiasaan kalau adat haid itu 6 hari, suci dia berapa hari? Adat suci. Ni adat suci haid nah. Berapa hari? 24 hari. Okey, baik. Jadi macam mana cara kiraan dia? Dia kata mula. Oleh itu kita kembalikan kepada adat nifasnya selama 40 hari. Jadi kalau kita buat pemetaan dia macam ni, 1 sampai 40 dikira sebagai nifas. Kemudian dia kata apa? Kemudian sucinya mengikut tempoh suci daripada haid kali terakhir sebelum bersalin. Lepas daripada haid, dia ambil suci pula. Kemudian sucinya mengikut tempoh suci daripada haid kali terakhir sebelum bersalin. Berapa suci dia? 24. Jadi daripada 41 berapa? 40 campur 24. 64. Suci haid sebelum 24 hari. Kemudian dia kata apa pula? Kemudian jika masih ada kemudian sucinya mengikut tempoh suci daripada haid kali terakhir sebelum bersalin. Jika masih ada darah selepas itu, maka dikembalikan kepada haidnya. Ada darah lagi tak? Dia semua 80 hari. Ada lagi kan? Ada lagi. Jadi darah haid dia berapa hari? 6 hari. 64 campur 6, 70. Jadi hak ni haid. Okey, daripada 70 sampai ke 80 jadi darah? Jadi darah?
nifas balik. Betul tak nifas? Kau suci? Suci. Jadi darah suci balik. Kenapa? Kerana dikembalikan kepada adat kitaran haid. Mana dah nentang ni? Jadi suci balik. Kalau kata ada darah sampai nombor 120, ada darah sampai 90 lah. Jadi darah apa pula? Darah haid lagi. Ni, tengok je lah. 70 sampai 80, 10 hari kan. Jadi kalau kata ada darah sampai ke 80, jadi 70 sampai 80. Aku buat apa ni? Dia? 70 Jadi kalau ada darah lagi 10 hari yang tambah, jadi darah apa ni? Jadi apa hukumnya? Jadi apa ni? Kalau ada darah, okay. Dalam kitab dia kata 80 hari kau boleh. Dalam kitab 80 hari, minta maaf. Tapi daripada 80 ke 90 ni, dah kira tambah 10 hari lah. Okey, soalan saya faham dah kan? Okey. Tadi dalam kitab kata 80 saja. Jadi 70 sampai 80 sekira mana ada tambahan darah, jadi dia akan jadi darah suci sebab kembali kepada adat haid. Kita apalah. Jadi kita kata hak ni suci, haid suci. Cerita dia ada pertambahan darah lagi daripada 80 sampai ke 90. Yang 10 hari lagi ni kalau keluar lagi darah, ni dikira hukum apa? Sebab dia suci kan, sebab dia Yalah, jadi ni darah apa ni? sampai 85 tu dia mesti ada lagi. Sampai 85 ada istihadah lagi. 86 tu haid. Okey, siapa ada jawapan lain? Kah? Tengok macam blur macam nak faham. Betul kah? Tu blur tu ada dua maksud pasal duduk tengok tu. Ada jawapan nama kau dia? Tak ada. Dia suci, dia punya ada suci 24 kan sekarang. Tu macam tak betul tu. Kah? Betul? Ni jadi apa ni? Alah. Soalan saya, jangan ambil contoh 80 hari tu. Kita kata kalau 90 hari lah. Kira nifas dia keluar 90 hari. Kembali kepada adat haid 40 hari. Adat haid sebelum 6 hari. Adat suci haid sebelum 24 hari. Ni jadi apa? Pasal apa jadi suci? Itulah jawapannya. Ni suci apa hari ni? 24 hari. Hak ni jadi 30 hari. Hak ni cukup lagi 24 hari suci. Tak cukup lagi, baru 20 hari. Maka kalau darah dia berterusan sampai hari yang ke-90 sekalipun, bila kembali kepada adat haid balik, dia mula dengan suci, kemudian dia haid. Sama juga, suci tadi. Ni dah suci, haid. Ni suci, haid tak ada lagi lah. Pasal selagi tak cukup suci dia 24 hari. Jelas tak? Jelas tak? Baik, tak apa. Saya faham tu saja, nak tengok keliru ke tak. Jadi dia hanya kembali kepada adat haid balik lah. Selagi mana duk keluar darah, kembali kepada adat haid balik. Sampai bila? Sampai habis darah. Tengok antara contoh belakang tu dia kata apa? Jika masih ada darah selepas itu, maka dikembalikan kepada adat haidnya. Tu dia punya solusi bagi masalah kalau ada darah 80 sampai ke 90. Kita kata darah sampai ke 120, kembali kepada adat haidnya. Sebab dia bermula dengan nifas. Jadi selagi mana tak berhenti masalah dia kena ikut adat ni. Faham tak? Dia jangan keliru tau. Dia jangan bila dia dah pegang darah haid tang ni, lepas tu dia nak pegang lepas daripada tu, dia nak kembali kepada kiraan macam kita kira tadilah, sampai hari yang ke-15 saja. Dia tak boleh gitu. Dia selagi mana dia bersangkut dengan nifas ni, selagi mana darah ni berterusan sampailah hari yang ke-300 sekalipun,
maka kembali kepada adat haid. Nampak? Ha? Sama, dia kembali kepada adat ni. 6.24, 6.24, 6.24, 6.24, 6.24. Dia sebenarnya tak susah pun sebenarnya. Cuma kita kena tahu formula dia. Kita kena tahu kaedah dia. Baik. Tahu apa? Yang penting dia nampak ni. Sat. Nah, ya nampak. Ada. Beradat dengan haid, maka dia akan dikira sebagai mu'tadah mumayyizah. Walaupun hukum dia mu'tadah ghairu mumayyizah, tapi disebabkan kembali kepada adat haid sebelum, jadilah perempuan yang mu'tadah mumayyizah. Faham tak? Kau betul? Kan? Hampa ni tak pernah membenarkan. Kau membenarkan saja apa yang sebut. Baik. Jadi hanya kembali beradat dengan haid sebelumnya. Beradat dengan haid sebelumnya maknanya dia pernah beradat. Dia pernah haid. Jadi beradat dengan haid sebelumnya. Masalah yang kedua, kalau dia tak pernah haid, nikah umur 15, haid tak ada anak mai. Umur 16, anak keluar. Siapa kau umur 15 saya tahu dalam masa dekat saya ni? Kawan saya mengaji di Bu'uf. Bu'uf ni besar lah. Dia mengaji di Bu'uf. Kemudian ayah dia bagi dia kahwin. Anak Dr. Jamnul Azhar. Anak Dr. Jamnul Azhar. Kalau tak silap saya lah. Jadi depa main satu batch dengan saya. Cuma anak dia tu umur muda. Kalau umur 15 ke 16 gitulah. Kita kata kahwin umur 16. Nifas tak ada anak, haid tak ada anak mai lagi. Contoh, bukan masalah kat dia. Saya bagi contoh kahwin awal. Jadi dia kahwin awal. Kemudian umur 17 dapat anak. Haid tak ada anak mai. Kita kata bunting kelamin. Bila keluar darah nifas, berlaku isu dia nifas pada mustahadah. Mustahadah pada nifas. Jadi dia tak pernah beradat dengan adat haid. Jadi bila tak pernah beradat dengan adat haid, macam mana kita nak guna kaedah ni? Dan macam mana kita nak guna kaedah ni? Maka dia kata, kalau tak pernah datang haid, kalau tak pernah mengalami haid, maka dia seorang mubtada'ah dalam haid. Jadi macam mana kiraannya pula? Tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia mempunyai adat nifas selama 30 hari. Tetapi selepas bersalin kali ini, dia melihat darah merah keluar selama 70 hari. Maka hukumnya ialah nifasnya mengikut tempoh adat nifasnya, iaitu 30 hari. Tak apalah, tang 30 hari itu selesai. Tang 30 hari itu selesai. Cuma tang lepas 30 hari itu lagu mana kira dia? Ingat tak masalah mubtada'ah ghairu mumayyizah? Siapa ingat pada masalah mubtada'ah ghairu mumayyizah? Apa hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah? Jangan tengok tak? Apa hukum mubtada'ah ghairu mumayyizah? Mubtada'ah ghairu mumayyizah pada haid lah. Haid dia 1 hari. Selebihnya? Okey. Haid sehari. Selebih suci 29 hari. Jadi isu dia sama dengan isu ni juga. Cuma macam mana kiraannya? Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Allah bokaknya Pak Long ni. Jadi macam mana kiraannya? Hampir sama jugalah. Sebab dia kata 70 hari. Jadi kaedah saya, kalau ibu-ibu mengaji paraid ni dia minta kita tulis dulu supaya kita faham. Jadi apa masalah dia sekarang? Kita tak main masalah. Masalah dia nifas dia berapa hari? Nifas dia 70 hari kan? Adat nifas? Apa 30. Okey, adat nifas 30. Dan disebabkan dia tak pernah mari haid, maka dia dikira sebagai mubtada'ah. Jadi mubtada'ah ghairu mumayyizah haid berapa hari? Haid sehari suci 2 hari. Nampak mudah tak? Inilah orang panggil kaedah. Hampa reti kaedah, hampa reti selesai masalah. Tak tahu kaedah, tobatlah pun payah nak selesai masalah. Jadi kaedah dia macam ni,
Tarik je lah. Ni 70. Ni sehari. 1 sampai 30 nifas. 31 sampai 31 campur 30 campur 29, 59 lah. 30 campur 29, 59. Jadi 31 sampai 29 suci. Kemudian 60 haid. Kemudian 61 sampai 70 suci. Itulah. Ulang balik macam tu lah. Faham tak? Ustaz, kalau darah dia sampai 120, ulang balik je adat. Adat mubtada'ah ghairu mumayyizah. Dia jadi macam mana? 30, 29, 1, 29, 1, 29, 1, 29, 1, 29, 1. Itu. Nampak? Senang no. Boleh habis hari kita ni, insyaAllah kena habis kita insyaAllah. Okey. Tapi dia ada perkara yang perlu kita berikan perhatian. Apa perhatian yang perlu kita berikan? Tengok. Kemudian perlu kita perhatikan, jika dia seorang mubtada'ah dalam haid, maka dia dihukumkan sebagai suci selama 29 hari selepas nifas 30 hari. Kemudian dihukumkan sebagai haid selama sehari semalam dan begitulah seterusnya. Ni ya. Jika dia seorang mu'tadah dalam haid, maka dikembalikan hukum sucinya kepada suci daripada haid yang terakhir sebelum bersalin. Selepas itu dihukumkan sebagai haid mengikut tempoh adat haidnya. Ni. Jadi, kalau kita buat peta minda yang lebih serap dengan apa yang kita nak faham, jadi saya sarankan buat peta minda yang seumpama macam ni lah. Bila kita tengok sekali peta minda, kita dapat serap. Tapi syarat yang saya nak beri kepada semua ialah mesti buat dia punya gambar rajah. Wajib gambar rajah. Kalau tak ada gambar rajah, susah kita nak cerap. Mujuk kita baca kitab ni ada gambar rajah. Kalau tak ada gambar rajah, mewah enggak kita nak buat. Jadi kepentingan dia ialah perlu kepada gambar rajah. Jadi ni saya ikut susunan, saya tak ikut susunan. Jadi kalau kita tak ikut susunan, kita buat masalah dia nifas 70 hari. Jadi adat nifas sebelum 30 hari. Nombor 2, sebelum nombor 2 kita tulis dulu. Kembali kepada mubtada'ah mumayyizah. Kerana apa kembali kepada mubtada'ah mumayyizah? Kerana dia tidak pernah beradat dengan adat haid. Jadi mubtada'ah mumayyizah yang pertama suci 29 hari. Tulis dia punya flow dia lah. Macam ni haid dulu. Tak, dia sepatutnya suci 29 hari dulu, baru haid 1 hari. Faham tak? Jadi biar kita buat nota dalam setiap tajuk tu kita faham. Maknanya kalau kita buka buku, kita dah faham dengan sebab kita dah tengok nota kita. Faham tak? Bukan kita tengok buku kita ni, kita faham nota tak? Tengok nota kita dah faham apa yang disebut dalam buku. Macam tu orang nak buat rumusan dalam sebelum dia periksa kan. Dia buat rumusan periksa, kita akan buat gambar rajah kan. Tak tahu lah ibu-ibu buat rumusan macam mana. Rumusan saya suka buat gambar rajah. Vocab sebelum kita nak masuk periksa ni, kita selok buku. Itu lah. Kita hafal dengan gambar rajah. Ada setengah orang dia suka dengan point. Ada setengah orang dia suka dengan point. Saya cenderung kalau nak buat dengan point sekalipun, dia tetap kena ada kotak bagi nampak bentuk gambar rajah. Dan warna kita akan buat warna yang berbeza-beza. Saya mungkin menipu, isteri saya tak boleh menipu pasal saya. Dia boleh saya tengok nota saya macam mana. Jadi nota saya tu jenis orang kata ala-ala buat nota, biar nota tu biar cantik terus. Bukan nota tu sekali kita guna. Walaupun lepas ni tak guna dah. Nota tu dah ada ya sebenarnya. Tapi kita lebih berminat dengan nota yang ada gambar rajah. Jadi kalau kita buat nota dalam bentuk gambar rajah, pastikan biar ada sekali dengan contoh. Ni contoh ni penting ni. Contoh ni lah akan mengingatkan kita kepada masalah yang berlaku pada setiap hukum dalam masalah mustahadah pada nifas. Selesai? Kelima. Boleh masuk ayat kelima. Ada lagi nak tanya? Tak ada kan? Kalau siapa tanya ya agak nak kena ulang lama. Lama nak ulang. Sikit lagi kan? Sikit lagi. Nak makan ni. Lapar roti jala. Baik. Yang kelima. Mutahayyirah mutlaqah. Iaitu wanita yang lupa kadar dan waktu kebiasaan nifasnya. Aduh. Start.
Saya ni, anak saya hak paling lah tu, anak pertama saya tu umur 14 tahun lah. Lah Tuhan nak bagi rezeki kat saya lepas 14 tahun. Punyalah anak saya nak adik. Tuhan nak bagi adik kat dia. Tapi cerita adik kat dia tu, saya sendiri pun lupa dah nifas saya dengan anak pertama tu berapa tahun. Berapa hari saya lupa. Sebab jarak dia 14 tahun sah. Mana nak tahu Tuhan nak bagi rezeki minit-minit lah aku ni. Kan? Jadi macam mana isu saya Ustaz? Baik. Iaitu wanita yang lupa kadar dan waktu kebiasaan nifasnya. Lupa terus. Tapi bersedia ingat. Bersedia anak dia ingat lah. Bersedia anak dia sekian 24 hari bulan 9. Contoh. Dia ingat bersedia anak dia. Hak dia tak ingat tu, nifas berapa hari? Berapa hari nifas dia tak ingat dah. Hukumnya hendaklah dia mengambil langkah ihtiyat selama-lamanya sama ada dia seorang mubtada'ah atau muqtadah dalam haid. Ustaz. Mengambil langkah ihtiyat selama-lamanya sama ada dia seorang mubtada'ah atau muqtadah pada haid. Sebab wanita ini perlu ihtiyat. Yang pertama sebab dia jahil. Bukan jahil ni bodoh. Dia tak tahu. Lupa. Gena 14 tahun nak ingat. Tak. Jahil dengan adat nifas menyebabkan permulaan kitaran haid tidak dapat diketahui. Maka sudah pasti berlaku kekeliruan pada segenap segi. Oleh itu semua hukum hakam yang berkaitan dengan mustahadah mutahayyirah mutlaqah dalam haid akan dipakai juga di sini seperti wajib mandi setiap kali solat fardu dan lain-lain. Jadi nak tahu macam mana? Kita buka pada masalah yang kelima, mutahayyirah mutlaqah pada haid. Mutahayyirah mutlaqah pada haid. Engkau surat apa? Allahu akbar. Lena nak selok ni sebentar. Muka surat 102. Jadi muka surat 102 tu dia ajak kita lagu mana cara kita nak kenal pasti masalah yang perlu diselesaikan bagi kita. Tengok hukum mutahayyirah mutlaqah. Ni pada haid ni. Jadi diadaptasi juga pada masalah nifas. Tapi tengok dah. Dia tulis kat situ hukumnya hendaklah dia mengambil langkah ihtiyat selama-lamanya sama ada dia seorang mubtadaah atau muqtadah dalam haid. Maka hukumnya tak boleh kembali kepada adat nifas dah. Pasal dia tak ingat nifas dia berapa hari. Bila dia tak ingat nifas dia berapa hari, maka terus kembali kepada adat haidnya. Isu dia, kalau dia pernah berhaid dan dia tidak pernah berhaid. Sebab tu dia kata, sama ada dia seorang mubtadaah mumayyizah, mubtadaah atau muqtadah. Pernah haid tak? Pernah. Jadi kamu muqtadah. Jadi kamu dalam isu muqtadah. Kamu bukan dalam isu mubtadaah. Kalau kamu tak pernah haid, kamu akan kembali kepada masalah mubtadaah. Jadi macam mana kita tengok dia punya contoh dia. Hukum mutahayyirah mutlaqah wajib ke atas mengambil langkah ihtiyat. Ini disebabkan setiap waktu jadi laluinya berkemungkinan masa haid dan suci. Boleh jadi masa-masa yang berlalu tu boleh jadi haid, boleh jadi suci. Sebab dia tak tahu. Boleh jadi waktu tu haid, waktu tu suci. Oleh sebab itu tidak boleh menghukumkan sebagai suci selama-lama, tak boleh kita kata suci juga. Tak boleh kita kata haid juga. Suci tak boleh kata, haid tak boleh kata. Jadi kena pegang apa? Kena pegang hukum dia ialah ambil jalan ihtiyat. Jadi apa ihtiyatnya? Tengok. Dengan itu wajib mengambil langkah berjaga-jaga kerana darurat. Apa maksud ihtiyat? Ihtiyat ialah wanita ini seperti hukum wanita haid dalam beberapa perkara dan seperti hukum wanita suci dalam beberapa perkara. Boleh jadi dia tu haid, boleh jadi dia tu suci. Maka dia kena guna hukum haid dan suci. Bila guna hukum haid dan suci, pada hukum wanita haid dalam 6 perkara, hukum wanita suci dalam 5 perkara. Tengok balik contoh tu lah. Right. Jika dia mengetahui waktu, kan, cara mutahayyirah bersuci. Berat ni tengok. Jika dia mengetahui waktu darah haidnya berhenti, misalnya dia mengatakan, ni kalau orang yang pernah beradat, orang yang pernah haid. Dia mengatakan, aku tahu bahawa haidku berhenti ketika matahari terbenam.
Maka setiap hari dia hanya wajib mandi ketika matahari terbenam sahaja. Tapi cerita dia sekarang ni, isu dia kembali kepada isu mutahayyirah mutlaqah. Cumanya, saya ada maksud perkataan cumanya di sini tahu. Ustazah mesti senada dengan saya. Macam mana kita nak hukumkan dia tu seorang yang mutlaqah mutahayyirah? Sedangkan darah yang berlalu selepas daripada tempoh 60 hari itu baru dia tahu kata dia dalam kategori mutahayyirah mutlaqah. Faham tak isu dia? Dia nak beramal macam mana? Mana dia tahu kata darah dia tu akan melepasi tempoh 60 hari? Kan kita tahu dah? Tak tahu, kita tak tahu darah kita akan melepasi tempoh 60 hari. Jadi macam mana dia nak beramal? Dia mula beramal selepas daripada tempoh 60 hari. Mula-mula dah tahu kata 61 tu dia berlaku masalah mutahayyirah mutlaqah dan dia tak ingat pula dia punya adat haid dia tu macam mana, maka dia kena buat macam ni. Jadi isu dia tak nak ganti puasa, tak nak ganti solat tu. Tak nak ganti puasa, tak nak ganti solat. Kita buka pula pada contoh sebelum tu. Muka surat 104. Muka surat 104 dia ajak kita cara nak ganti solat bagi orang yang mutahayyirah, cara nak ganti puasa bagi orang yang mutahayyirah. Dapat? Jadi cuma tajuk ni saya tak berbahas panjang. Cuma saya nak ibu-ibu balik tengok balik. Tengok balik ya. Sebab kalau kita bahas ni jadi panjang sangat ni. Cuma macam mana kita nak tahu kaedah dia mudah. Kalau kita berlaku nifas, kita kata masalah kita bagi walaupun mudah, kita doakan moga-moga Allah Ta'ala perkenankan doa daripada salah seorang daripada kalangan kita nak boleh anak. Kan? Nak boleh baby baru. Kita doalah moga-moga dia tak sampai kepada masalah mustahadah pada nifas. Tapi kalau berlaku keadaan mustahadah pada nifas, maka hukum dia kena kembali macam ni. 1 sampai 60 kita tak boleh nak buat apa lagi sebab kita tak tahu darah kita akan melepasi hari yang ke-60. Jadi cerita dia bila 1 sampai 60, hari yang ke-61, dia kena beramal dengan cara yang macam ni. Dia kena beramal dengan cara mutahayyirah mutlaqah. Tang dia nak ganti puasa, nak ganti solat, dia kena kembali kepada hukum yang muka surat 104. Solat dia kena ganti siasa. Tapi tak perlu solat lah. Tak perlu solat dah. Tapi tak perlu nak mandi wajib lah. Maknanya kalau dia nak ganti solat, selepas daripada dia selesai masalah darah yang keluar tu, dia hanya perlu semayang. Tak perlu nak mandi wajib lah. Pasal apa? Pasal dia bukan ada darah pun nak mandi wajib. Cuma keadaan ni mungkin boleh diguna pakai pada anak yang ketiga. Anak sulung pertama teringin nak anak adik. Lepas 14 tahun boleh adik seorang. Dah boleh adik pula nak adik juga. Adik pun nak adik juga. Jadi anak yang ketiga berlaku isu macam anak yang kedua. Maka kembali kepada adat macam sebelum ni. Nifas pada kali yang kedua. Berat. Baik. Betul nak bersalin tak? InsyaAllah. Okey, untuk masalah ni saya mengaji dengan Ustaz Husaini Mu'aim pun dia tak terang panjang, cuma dia suruh kita relate balik dengan masalah mutahayyirah mutlaqah pada haid. Cuma adaptasi ni apa aja? Mutahayyirah mutlaqah pada nifas. Baik, tengok dia bagi pendek panjang ni ya. Rupanya dia nak suruh kita tengok belakang ni. Bila buka belakang ni, dia meliu sikitlah mata tu. Tapi insya-Allah, kalau kita dah hadam dah dengan mutahayyirah mutlaqah pada haid ni, insya-Allah mutahayyirah mutlaqah pada nifas jadi mudah. Baik. Yang keenam, mutahayyirah zakirah lil waqti, nasiyah lil adadi. Orang yang ingat waktu, tapi dia lupa adat. Berapa hari dia tak ingat, betul tak? Dia ingat bila tengah bulan, awal bulan, hujung bulan, dia ingat. Tapi yang dia tak ingat bilangan dia. Tapi masalah nifas berlaku macam tu lah. Tengok tu. Gambarannya ialah seperti dia berkata, nifasku mengiringi bersalin dan aku tidak tahu qadarnya. Lepas bersalin, keluar darah. Betul dah. Cuma berapa hari saya tak ingat lah Ustaz. Tapi memang keluar nifas. Cuma saya tak ingat Ustaz. Waktu pun saya stres. Lepas saya bersalin dengan tok laki saya cerai saya pula.
Jadi saya memang stres betul-betul lah. Lepas bersalin tu kira saya nak urus anak, nak kira nifas dah. Saya nifas tu kira ada darah tu yang saya tak semayang. Cerita dia berapa hari pun saya tak ingat dah. Saya pantang berapa hari saya tak ingat dah. Sebab saya duk selesai masalah nak kena pi ni, nak kena chop, nak kena sign, nak kena hadap. Muka jantan tak guna tu. Contoh. Jadi dengan mak saya pun dia waktu tu pula ayah saya baru mati. Buatlah isu teruk sampai dia hanya ingat lepas bersalin keluar darah, tapi berapa hari dia tak ingat. Hukumnya, sedetik mengiringi bersalin adalah nifas dengan yakin dan selepas itu ada kemungkinan darah berhenti, maka dia diwajibkan mandi selama-lamanya setiap kali hendak solat fardu. Ambilmu. Jadinya bila saya sebut jadinya macam mana? Dia nak beramal hari yang kedua lepas bersalin. Mana dia nak tahu darah dia akan melepasi hari yang ke-60? Maka bermula hari yang ke-61 tu, dia dah kena mandi setiap kali nak semayang. Nah tak? Setiap kali nak semayang, nak mandi. Jadi, nak ganti cerita nak ganti apa semua tu, tu cerita belakang. Ni cerita nak beramal dulu macam mana dia nak semayang. Setiap kali, mula hari yang ke-61, setiap kali nak semayang, kena mandi. Dia berkata, nifasku mula datang selepas 5 hari daripada bersalin dan aku tidak tahu kadarnya. Hukumnya, sedetik selepas 5 hari adalah nifas. Sedetik selepas 5 hari adalah nifas dengan yakin. Dan selepas itu ada kemungkinan darah berhenti, maka dia diwajibkan mandi selama-lamanya setiap kali hendak solat. Baik. Jadi 5 hari awal. 1 sampai 4. Ingat tak darah haid keluar bila? Lepas bersalin, hari ke-5 tu baru keluar darah. Jadi 4 hari tu saya semayang. Hari yang ke-5 tu baru keluar darah. Alah. Nifas sebelum tu Nifas anak pertama. Lepas 5 hari baru keluar darah. Jadi hari yang ke-5 tu bermula darah haid secara yakin. Bukan hari pertama tu. Detik. Hari yang ke-5. Waktu dia tak ingat. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dia tak ingat. Tapi setiap kali bermula hari yang ke-6, 7, 8, 9, 10, dia wajib kena mandi baru boleh solat. Makna hukum dia, hari yang ke-61 dia kena mandi dan solat. Macam hukum belakang. Tapi cerita dia ni, kalau dia berpindah kepada anak selepas pada tu. Keliru kan? Tak apa, mengaji tu. Tahu tak kitab yang kita baca belakang ni? Kamu belilah mana-mana kitab bab fiqh, mustahadah pada nifas orang tak faham. Maksudnya, bukan tak faham pasal apa? Pasal dia duduk dekat, dia setengah ulama letak dalam kitab mereka, setengah ulama tak letak dalam kitab. Setengah ulama letak dalam kitab, setengah ulama tak letak dalam kitab. Sebab perbahasan ni, dia hampir sama dengan perbahasan mustahadah pada haid. Cuma rumit dia, pasal kita nak relate tentang haid 15 hari, nifas 60 hari. Itu yang masalah kita. Tapi pada masalah mutahayyirah, dia jadi agak sedikit payah. Kita akan tengok contoh belakang ni sikit, insyaAllah. Sedetik selepas 5 hari adalah nifas dengan yakin dan selepas itu ada kemungkinan darah terhenti. Maka dia diwajibkan mandi selama-lamanya setiap kali hendak solat fardu. Betul hari yang sebelum hari yang ke-5 tu, tidak diihtimalkan suci. Tetapi kita ihtimalkan dia turuk. Maknanya memang dia tak ada darah. Tak ada. Yang ke-7, mutahayyirah zakirah lil adadi, nasiyah lil al-waqti. Ini lagi payah. Gambarannya, semua payah nak. Payah, memang mengaji payah. Kalau tak tahu kaedah. Seperti dia berkata, nifasku selama 10 hari, dan aku tidak tahu adakah ia mengiringi bersalin atau bermula sebelum berlalu 15 hari. Kalau darah tu keluar selepas hari yang ke-15, maka dia bukan lagi darah nifas, dia akan jadi darah haid. Penting. Jadi cerita dia tahu nifas dia tu 10 hari. Cuma dia tak tahu lepas bersalin tu hari pertama keluar ke, hari kedua ke, hari ketiga ke, hari keempat ke, ataupun sampai hari ke-14. Dia tak tahu mana satu hari. Kalau kita mengaji dalam bab haid, dia mudah kita jadi macam sebelum ni kita buat kaedah tu.
Baik, jadi masalah ni kita buat macam mana? Hukumnya 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. Nanti kita akan tengok nota kaki dia. 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. Selepas 10 hari hingga hari ke-24 adalah suci yang diragui. Hari ke-25 adalah suci dengan yakin. Selepas hari yang ke-25 diragui berlaku haid dengan kadar sehari semalam jika dia belum pernah mengalami haid, dan diragui haid dengan kadar adat haidnya jika dia seorang yang mempunyai haid. Selepas tempoh itu adalah suci yang diragui dan diwajibkan mandi setiap kali hendak solat fardu. Mampus. Hamba tengok nota lagi belakang. Hak ni saya boleh buat nota tetapi bukan sekarang. Tengok nota ni sudah madai insya-Allah. Okey. Dia yakin haid dia tu 10 hari, dia yakin lah insya-Allah. Dia yakin haid dia tu 10 hari. Nifas dia tu 10 hari. Cuma dia tak pasti adakah kedua hari yang pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, apa yang ke-10 dia tak tahu. Jadi kaedah dia kita kena buat macam dalam kotak yang telah disebutkan dalam kitab ni. Jadi kalau hari pertama kemungkinan haid itu datang, nifas itu datang, maka hari pertama sampai hari yang ke-10 dikira sebagai nifas. 11 sampai yang 24 dikira sebagai suci. Jadi kaedah dia macam mana? Kaedahnya ialah yang pertamanya 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. Boleh jadi hari pertama, boleh jadi hari yang kedua, boleh jadi hari yang ketiga, boleh jadi hari yang keempat, ataupun boleh jadi sampai hari yang ke-10. Jadi persoalannya di sini ialah dia nak kena sembahyang ke tak? Dia nak kena sembahyang ke tak? 10 hari selepas bersalin adalah nifas yang diragui. Bila sebut diragui, maka dia nak kena sembahyang ke tak? Ingatkan nak selamat daripada pening pula Ustaz. Macam mana Ustaz ni? Baik, kalau diragui nifas, maka kita kena pegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak, kita bagi panggil Ustaz. Sambil-sambil tu buka muka surat 111 sampai 113. Muka surat 111.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, sebagai penutup dia macam ni. Untuk masalah mutahayyirah zakirah lil adadi nasiyah lil alwaqti, saya minta ibu-ibu cuba tengok muka surat 129 dan 111. Saya boleh terang untuk memahamkan, cuma kalau kita baca nota pada halaman 130, insya-Allah dia akan mudah cerak. Dia akan mudah cerak. Maksudnya kenapa dia buat gambar rajah yang bentuk dia macam ni. Jadi kalau kita kembali kepada hukum 10 hari selepas bersalin ada nifas yang diragui, maka dia datangkan mungkin nifas tidak wajib mandi tapi wajib solat. Solat kena tapi tak wajib mandi. Jadi bawah nota kaki ni didatangkan sebab apa? Jadi boleh baca balik dan hadam balik. Kalau ada masa nanti kita akan mula memperbahaskan tajuk ni pada waktu-waktu yang akan datang. Tapi insya-Allah lah dia hanya kembali kepada adat yang sebelumnya juga. Sama dengan dia hanya kembali kepada pada masalah mustahadah pada haid. Cuma dia rumit dia pasal apa? Dia rumit dia sebab dia memerlukan kepada dia rumit dia pasal apa? Sebab dia isu dia agak sedikit lain daripada isu yang kita bincangkan sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah lah balik tengok balik, insya-Allah nanti akan faham lah insya-Allah. Baik. Jadi cukup saja sampai dekat tu. Jadi kita khatam dulu kitab ni. Kan? Walaupun saya rasa semua orang setuju. Tajuk lah ni tajuk yang agak sedikit tergantung. Kan? Tapi kalau nak bahas, insya-Allah kita cari waktu yang sesuai lah. Jadi kita berhenti dulu sampai dekat ni dan kita khatamkan kitab ni dengan kita membaca Al-Fatihah secara khususnya kepada Nabi SAW dan kepada penulis kitab juga kepada guru-guru beliau dan kepada orang yang berkhidmat dengan kitab ini. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dengan ini saya ijazahkanlah kitab yang saya baca ni kepada semua. Yang pertamanya untuk diajarkan kepada masyarakat. Yang keduanya untuk dijadikan sebagai panduan dalam menghukumkan sesuatu. Dan insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala beri taufik kepada kita semua untuk kita berkhidmat dengan kitab para alim ulama. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala moga-moga ilmu ini akan terus kekal dalam kepala otak kita. Meskipun perkara-perkara yang kita lalui ataupun kitab-kitab yang kita akan baca selepas daripada ni bukanlah kitab yang kita akan sentuh lagi. Jadi insya-Allah kitab ni jadikan sebagai panduan. Kalau orang tanya tu insya-Allah boleh jawablah rujuk kitab ni. Kalau tak tahu juga boleh tanya saya insya-Allah. Dan insya-Allah saya doakan moga-moga semua terus sukses berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebut qabilna ijazah.